Beg sniper yang waterproof ni bukan setakat kalis air je tau. Tapi korang juga boleh jadikan dia beg yang untuk angkat macam ni. Macam ni pun boleh. Nampak? Lepas tu korang nak gunakan untuk angkat bahagian belakang. Macam ni. Nampak? Ada penyangkut belakang ni sekali. Korang boleh pakai belakang macam ni tau. Nampak? Dia punya compartment memang sangat luas. Korang boleh tengok dalam ni. Aku ada letak kasut aku bagi dalam ni. Korang tengok betapa besarnya kasut aku. Tapi boleh muat. Sepasang kasut. Kasut tinggi aku letak dalam ni. Muat dalam pasu dalam ni aku letak baju aku, korang tengok. Betapa muat, betapa besar compartment dia. Nampak? Lepas tu baju aku tak basah. Bagi tepi pun ada satu compartment korang boleh letak barang anything seperti telefon ke. Dan bawah ni juga dia siapkan reflect lampu tau. Waktu mana kau bawa motor ke, kau bawa beg ni, orang akan nampak kau bawa beg ni tau. Adalah nak kena langgang kereta tu. Bahagian dalam ni pun ada banyak compartment lagi. Korang boleh letak seperti duit shilin ke, barang-barang berharga nak kunci rumah, kereta ke. Dia ada 3 pilihan warna kat beg ni bawah ni. Yang kau ambil ni colour navy blue tau. Untuk size beg ni kau nak bawa untuk 5 hari pakaian pun tak ada masalah untuk balik kampung. Kalau korang tak nak pakai hook belakang ni, korang boleh cabut dia punya hook ni. Kat bahagian hook macam ni penyangkut. Ni korang boleh simpan ke dalam beg zip dia ni. Memang khaskan untuk kau letak balik korang punya hook belakang ni. Nampak? Jadi nak cari untuk beg balik kampung macam aku bawa ni, beg sniper. Alis air, kulit yang tebal, tahan lasak, boleh grade kat beg ni bawah tu.